kecuali solat yang Nabi bagi, solat Isyak, itu boleh. Apa hukum orang yang dia dengar dah azan Zuhur, dia dengar azan, tapi dia saja tak mau main semayang. Dia duduk kat rumah, dia lambatkan semayang dia sampai waktu asar. Sedangkan dalam hadis lain Nabi kata apa? Aku nak pergi bakar orang yang tak main semayang fardu. Nak pergi bakar rumah orang tak semayang fardu. Juga dalam hadis lain, orang buta main tanya Nabi, boleh tak kalau aku tak main semayang jemaah? Nabi kata tak boleh. Dengar azan tak? Nabi tanya dia. Dia kata dengar azan. Nabi kata tak boleh, hang kena main solat jemaah juga. Soalan dia sekarang, apa hukum orang yang dia saja tak main solat jemaah? Sebahagian ulama kata, berdasarkan hadis orang buta tadi dengan hadis Nabi nak bakar rumah, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab melewat-lewatkan semayang, melewatkan solat. Itu satu pandangan. Dan orang yang berpegang dengan hadis, ramai di kalangan ulama hadis juga berpegang dengan pandangan itu. Tak boleh melewat-lewatkan solat. Sebahagian ulama lain, antara dia pandangan jumhur dan ulama fiqh, majoriti ulama fiqh, disebutkan oleh sebahagian besar ulama yang bercakap tentang usul fiqh, mereka sebutkan juga benda ni. Imam Syatibi sebut benda ni dalam Al-Muwafaqat. Kata Imam Syatibi, apabila waktu solat ni panjang, hadis Jibril tunjukkan waktu panjang. Zuhur mula sekian-sekian jam, habis sekian-sekian jam, menunjukkan bahawa nas ni memberi pilihan, kita boleh solat di mana-mana. Asar mula ketika bayang sama panjang sehingga bayang 2 kali ganda, menunjukkan pilihan. Tuan nak semayang ketika tu pun boleh, ketika ni pun boleh. Itu hadis Jibril. Maka kata Al-Imam dalam kitab usul fiqh disebutkan, Syatibi, Al-Imam Syatibi sebut, kalau kita kata wajib solat di awal waktu, tuan-tuan kalau nak kata wajib solat di awal waktu, bererti kita telah memerangkap orang melakukan dosa. Kata Imam Syatibi. Saya nak bagi faham, sebab tuan-tuan tak faham, tengok muka macam susah nak faham, kita cerita bagi jelas. Satu nas, hadis Jibril. Hadis Jibril kata waktu solat tu panjang, mula daripada sekian sampai sekian, mula daripada sini sampai sini, subuh mula daripada sini sampai sini. Hadis yang kedua, orang nak kata wajib solat di awal waktu. Daripada waktu panjang ni, kita nak kata siapa solat waktu ni wajib, dia dapat pahala. Siapa solat waktu lain, dia dapat dosa. Kata Imam Syatibi, macam ni tak boleh. Seolah-olah kita perangkap orang untuk buat dosa. Mula-mula kita kata boleh buat bila-bila masa pun, lepas tu kita kata, oh time ni ya dapat pahala, time ni semua tak dapat pahala. Maka kata Imam Syatibi, nas yang dipegang adalah nas ini. Nas yang menunjukkan waktu solat itu panjang. Sebab tu kata Imam Syatibi, kita tak boleh menghukum bahawa sesiapa yang solat di luar waktu awal ini, dia dikira berdosa. Tak boleh. Berdasarkan hadis Nabi tadi, siapa yang tertidur tak apa, selagi mana tak masuk waktu lain. Jadi wallahu a'lam, pandangan yang pertengahan, solat di awal waktu itu dituntut dalam syarak, tapi dia tidak boleh sampai ke tahap wajib, di mana orang yang tinggalkan itu dia berdosa. Tak boleh. Sebab kalau kita nak kata dia wajib, orang yang tinggal berdosa, apabila kita berpegang dengan hadis Nabi suruh orang buta main masjid, Nabi kata Nabi ingin nak bakar rumah orang yang tak datang ke masjid. Kalau kita pegang dengan hadis tu sahaja, kita nak kata wajib solat di awal waktu, berarti kita bercanggah dengan hadis Jibril. Sebab hadis Jibril kata waktu solat panjang. Jadi itu berkaitan dengan hadis yang pertama. Dan saya tak nak pergi hadis kedua, saya takut dia tuan-tuan blur. Bab ni susah sikit. Saya ulang balik sekali lagi. Boleh? Ulang balik. Masa bila mula waktu zuhur? Bila kita berdiri tengah panas, ada bayang sikit, mula waktu zuhur. Sepakat ulama, tak ada masalah kat situ. Masa bila habis waktu zuhur? Bila bayang sama panjang dengan kita, habis waktu zuhur, itu pun tak ada masalah. Bila mula waktu asar, bila bayang sama panjang dengan kita, mula waktu asar. Maksudnya di antara zuhur dan asar ada waktu yang bertemu. Ketika bayang sama panjang, waktu tu dinamakan waktu ishtirak di antara zuhur dan asar. Siapa yang solat zuhur, satu rakaat dia dapat ketika bayang sama panjang. Kemudian rakaat kedua, ketiga, keempat, dia dah masuk waktu asar. Dalam nas disebutkan bahawa solat dia sah. Sebab solat dia bermula ketika waktu ishtirak, waktu yang dikongsi maghrib, zuhur dengan asar.
Tuan-tuan kalau nak buat soalan teka-teki, boleh buat soalan ni. Semayang apa yang dua solat kongsi waktu yang sama? Jawapan dia Zuhur dengan Asar. Dua-dua kongsi time sama. Bila habis Asar, ada dua pandangan ulama. Satu pandangan berdasarkan hadis Jibril. Bila bayang 2 kali ganda, waktu Asar habis. Lebih kurang pukul 6 ataupun 6.30, habis waktu Asar. Itu pandangan Imam Syafi'i. Pandangan yang kedua, waktu Asar habis ketika ghurubi syams, matahari masuk dalam tempat dia, turun ke ufuk. Itu pandangan yang kedua. Ikut hadis Jibril, Asar habis awal. Itu zahir nas. Mula waktu maghrib, macam mana mula waktu maghrib? Tengok dekat ufuk, nampak matahari hilang terus. Mula maghrib. Tak nampak langsung matahari, turun saja matahari, mula maghrib. Bila habis maghrib, bila cahaya-cahaya merah yang ada dekat langit, kesan matahari sikit-sikit tu hilang, habis maghrib, masuk Isyak. Masuk waktu Isyak. Bila habis waktu Isyak habis 2/3 malam. Bahagi malam, daripada pukul 7 sampai ke subuh, bahagi 3. 2 bahagian. Habis 2 bahagian malam sampai pukul 3 ataupun pukul 4, pada ketika itu waktu Isyak pun habis. Bermulanya waktu subuh. Habis waktu Isyak, dia ada drag, tempoh masa. Waktu subuh bila mula waktu subuh apabila nampak cahaya fajar sikit. Habisnya waktu subuh apabila nampak matahari. Matahari mula naik, waktu subuh habis. Jadi hadis yang pertama ini membincangkan tentang waktu-waktu solat. Selesailah hadis ni. Boleh kita pergi hadis lain? Jelas? Hadis pertama ni ada masalah? Okay, kita jalan hadis yang kedua. Hadis lain-lain semua senang, hadis ni yang susah sikit sebab dia cerita panjang. Walahu min hadis Buraidah fil asr wasyamsu bayda naqiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Dalam solat asar, Nabi kata wasyamsu bayda naqiyah. Solat asar hanya boleh selagi mana langit cerah. Naqiyah maksudnya suci, bersih. Bila langit mula bercampur 2 warna, bila nampak warna langit, tiun dia tak sama, ni kuning, ni putih, ketika itu tamat waktu asar. Hadis yang kedua. Dan hadis yang kedua menyokong pandangan Imam Syafi'i. Ataupun Imam Syafi'i mengambil pandangan ini. Bila nampak kekuningan di matahari, 2 warna yang berbeza, pada ketika itu habis waktu asar. Kalau tuan-tuan nak kira macam mana? Ikut hadis Jibril. Lebih daripada 2 kali ganda bayang, waktu asar habis. Hadis yang ketiga. Wa min hadis Abi Musa. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Wasyamsu murtafi'atun. Maksudnya ketika solat asar, wasyams murtafi'ah, matahari masih lagi di atas. Hadis ini menunjukkan bahawa musara'atu ila salatil asar, menunjukkan bahawa Nabi SAW mempercepatkan solat asar. Bila Nabi solat, matahari masih lagi berada di atas. Habis sahaja waktu zuhur, matahari masih lagi ada, ketika itu Nabi solat asar. Wa an Abi Bazrah, hadis terusnya daripada Abu Bazrah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asr, thumma yarji'u ahaduna ila rihlihi fi aqsa al-Madinah wasyamsu hayyah. Wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-'isha, wa kana yakrahu an-nawm qablaha wal hadith ba'daha. Wa kana yantafilu min salati al-ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Wa kana yaqra'u bis-sittin ila 100. Hadis Bukhari Muslim. Hadis ni susah sikit. Kita cerita satu persatu. Yang pertama, kata Abi Bazrah, Nabi solat asar. Lepas Nabi habis solat asar, ada sahabat yang jalan kaki balik rumah dia hujung kampung, hujung Madinah. Bila dia sampai hujung Madinah, wasyamsu hayyah, matahari masih lagi jelas, masih lagi terang. Maknanya apa? Nabi cepatkan solat asar. Azan saja Nabi terus solat asar. Lepas solat asar, orang sempat balik ke rumah dan nampak cahaya matahari masih lagi terang. Wa kana